Masak apa tu? Semalam dah ke belah utara, hari ni jom kita balik ke kampung pula. Hari ni kita nak buat Tok Haji Serban balik haji. Yang rasanya berlemak manis dan lembut. Semua benda untuk lapisan pula kita masukkan beras pulut yang sudah direndam. Setengah kotak kecil santai dicampur air dalam 1,5 pot. Perasakan dengan garam. Kalau guna santai kotak, kita masukkan sedikit minyak. Kacaukan sampai ia sekata elok. Masukkan daun pandan. Kita kukuskan selama 25 ke 30 minit sampai ia masak. Sementara tu jom kita buat lapisan sekayam. Masukkan setengah gula. Kita masukkan 2 keping wisel. Daun pandan. Setengah cawan air. Kita masakkan dengan api yang perlahan. Bila dah cair, kita boleh tutup api dan sejukkan. Dalam bekas lain, kita masukkan dan biji telur. Setengah cawan santan tambah setengah cawan air. Air garam secukup rasa. Sedikit esen vanila. Dan kita kacaukan sampai ia sebati. Bila air gula tadi dah sejuk atau suam sikit, masukkan sikit demi sikit sambil kita kacaukan sampai sebati elok. Bila pulut dah masak, kita boleh angkat dan kita buangkan daun pandan tadi. Tekankan pulut kita sampai ia padat elok. Lepas tu kita boleh lorekkan permukaan pulut dengan garpu. Kita nak bagi dia bercantum elok. Air sekali kita boleh tuangkan adunan sekayam tadi. Kalau ada buih macam ni, kita boleh buangkan guna sudu je. Lepas tu kita boleh kukuskan selama 30 minit sampai masak. Kalau nak tahu dia masak ke tak, boleh cucuk dengan lidi. Kalau tak melekat tu, kira masak lah tu. Bila dah masak, kita boleh angkat dan sejukkan terlebih dahulu, barulah kita boleh potong. Untuk potong tu ikutlah macam mana pun korang nak potong. Lepas tu barulah kita hidangkan. Cantik je kejadian kuih kita hari ni. Sialah menu kuih untuk buka puasa hari ni, Tok Haji Serban ataupun orang panggil pulut sekayam. Yang mana suka makan sekayam telur tu, korang kena try ada pulut pula. Cakap tak manis, tipu lah. Tapi sekali-sekala tu boleh lah nak makan. Untuk lebih kebanyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.